Tapi sekejap, sebelum ni boleh tahu macam mana boleh start this wireless space punya project? Kita jauh sangat pergi kan. Tak apa, no problem. Okay, saya bagi situ. Okay, so dia macam ni tau. At that time, so my partner was already working on wireless power lah. Okay. So dia buat sebelum ni dia buat wireless ni, dia convert wifi signals kepada electricity. Wifi signal kepada electricity. Ni dia punya projek ke dia saja buat seorang? Dia projek dia. Projek dia final year. Bukan, dia ada projek as a company lah, buat produk. Dia buat power bank, yang boleh as a company. So dia set up company dah. Dia buat power bank yang boleh convert wifi signal kepada electricity. Okay, kejap. Saya tak faham. Contoh kan, dia dah belajar. Dia dah habis belajar. So dia set up company. Yes. Dengan tak ada modal apa bagai, set up dia apply dapat grant lah. Oh, dapat. Boleh convince lah basically. Itulah. Yang tu sebenarnya aku terkejut boleh masih convince tu. Sebab dia technical dia memang boleh kata world class lah. Oh, okay. So memang dia dapat grant daripada kerajaan ke apa? Kerajaan. Okay, dapat grant daripada kerajaan untuk set up a company untuk create this project lah. Ya, produk tu. So produk ni masa tu dia seorang ke dia dah hire team semua? Dia buat ada lagi dua orang. Okay, so pada tahap mana Mat join? Oh, okay. So problemnya masa tu after that, dia punya apa tu? It works, tapi dia punya it's not scalable. So kita kena scratch lah benda tu. It works maksudnya dia berjaya convert wifi signal kepada electricity. Tapi power tak tinggi lah. Oh, sikit. So doesn't work. So it's not scalable lah. So end up kita shift. At that time sebenarnya memang ada satu, kita banyak baca news lah. That guy dia memang minat space. Dia minat gila space. So at that time ada keluar few news lah about banyak satellite lost power, lost power, ada tak boleh function. Kau dah spend ada rover datang ke bulan dah dah tak function kan. Walaupun dah spend beratus juta $. So that's why kita came up with the idea lah. Okay, why don't we, sebab dia jumpa satu company dekat US, dia buat refueling kat space. Okay. Refuel minyak. So okay, why don't we do that? Wireless power. So of course start kita ada duit. Ni story balik lah. Kita ada duit. And then at that time, kat mana yang cari kat Malaysia kan? Apa dimasukkan, apa kata kita buat benda tu? So maksudnya kita create company lebih kurang sama? Kita create lebih kurang sama tapi guna wireless power. Yang company yang US tu guna apa? Yang tu dia refueling, isi minyak. Oh, so kita tak nak minyak, kita nak bagi power just without wire. Macam tu. Okay. So memang aku macam, of course reaction aku sebagai orang, aku tak pandang dia macam, bro, kita dah tak ada network anyone kat space, tak ada pengalaman kat space, tak ada kena anyone in space, tiba-tiba aku nak buat space and antara pertama di dunia. So aku macam, kau gila ke apa kan? Tapi dia konsep tu boleh buat lah sebenarnya kalau kita tengok segi. Dia simple je. When my advisor came, dia tanya simple question. Is it a physics problem or is it engineering problem? Okay. Kalau physics problem jangan buat. Scratch it. Dah belah. You will never make it. Kan? If it's engineering problem, it's susah. Can't figure out. Can figure out. So dari situ kita at that time there was a biggest settle. Okay, mana kita ada idea, apa kita kena buat dulu. Mana kita nak test lah idea tu, ada orang nak tak kan? Jangan buat lagi. Just jual idea dulu. Tanya orang nak ke tak. Benda tu kalau jadi orang sanggup tak bayar. Itu question first. So at that time there was satu event satellite paling besar dekat Asia, dekat Singapore. So kita orang bukannya duit, kita end up kita duduk kat hostel kat JB, ulang alik naik bas. Pergi 5 pagi. Ini cerita tahun bila ni? 2021 ke 2002 yang tu lah. Okay. So ulang alik naik bas, pergi jumpa. Masa tu Mat kerja apa? Samtu I ada part time lah. Kerja part time macam tu je lah. Part time. Okay. I ada agensi dah lama lah. So masa tu bukan belum buat lagi agensi ke apa? Macam mana? Marketing agency ada. Itu yang dimasukkan part time tu? Ya. Bisnes sendiri? Bisnes sendiri. Okay, alright. So at that time pergi ulang alik Singapore tu. And borang tu memang segan lah. Kita dah baru budak-budak baru kan, dengan some of the biggest company dekat dunia kan, space kan. So awal menggigil. Pergi approach booth situ lah. Tebal lah muka. Cakap apa? Cakap lah, kita ada idea nak minta pendapat, boleh tak? Oh, okay. And then kita orang study dulu siapa speaker kat situ, and then kita DM awal kat LinkedIn. Ini tips juga kalau siapa dengar kan. So kita datang event tu, kita tengok siapa speaker, so and kita DM awal kat LinkedIn, cakap nak jumpa boleh tak after the talk dia session. Pergi jumpa. Dia okay lah? Okay je. And ni satu benda aku belajar, kebanyakan orang yang, I mean your experience of stuff kan, kebanyakan orang-orang yang macam ni, diorang happy je nak share. Pengalaman aku lah, dia happy je share.
And tapi aku sedar kita sebagai orang Malaysia lah, sebab aku keliling aku tak tahulah kan, kita takut nak tanya. So kita segan. Orang Malaysia kan takut tanya. Kan. Itu kan. Actually start macam ni. Teringat balik pasal memori, pasal takut nak tanya. Masa awal sebelum pergi sana tu, ada satu event kat Meranti lah. Okay, Meranti. One of the speaker tu adalah seorang yang advisor kepada NASA ISA lah. One of the advisor kepada NASA ISA. So dia bagi talk. And kita orang nak tanyalah pendapat. So pergi sana, kita dah lambat. Masa lambat tu, kita sebenarnya terlepas lah dia punya session. And dekat situ dia ada buat aktiviti juga kat event tu. Ada macam buat origami kat tepi tu kan. So masa jalan tu kita nampak tau dekat situ Mas Alih lah. Tapi aku dengan partner aku punya segan, takut kita balas muka macam buat tak tahu, jalan straight pergi hall. Lepas tu dah hall tu duduk, rasa macam ni dah lama sangat 15 minit, bazir masa, jom kita keluar pergi nak tegur lah yang orang yang Mas Alih tadi kan. Mas Alih tadi jalan pergi kat meja dia, apa tu nak tanya pasal tu, tapi semua punya takut end up cakap, saya nak join main origami boleh tak? So main origami aku rasa dekat dalam 15 minit ke 20 minit kot, baru selama 15 minit 20 minit bernampak lah. Kau tahu macam kawan member kan, pandang each other mata bercakap, kau tanya kan. So lepas 15 minit aku rasa okay, dia fade up masa aku tak suka, aku malas dah ni kan. Aku cakap okay, sebenarnya aku cakap dengan dia, sebenarnya our intention here sebab kita nak tanya pendapat pasal space. Kita ada satu idea ni, apa pendapat you pasal ni kan. And aku terkejut sebab dia happy gila sebenarnya. Sebenarnya happy gila macam tu lah sebenarnya I can connect you with my friends macam waktu first time lah aku jumpa orang-orang yang macam ni, aku macam so sebenarnya ramai je orang friendly. Kita cuma takut nak tanya kan. Dan masa dekat dalam meja tu ada lagi orang-orang student yang volunteer pada uni lah kat situ. Lepas tu aku cakap dengan dia, sebenarnya kita orang Malaysia ni, macam saya ni, kita orang takut sangat tegur orang, tanya orang macam you, macam orang yang hebat kan. Sebab kita rasa diri kita takut dijudge atau takut orang pandang rendah atau tak layan kan. Lepas tu orang yang keliling semua agree. Lepas tu dia kata juga, dia sedar juga kat mission tu. Keliling maksudnya ramai orang dengar juga time tu. Time tu ada orang yang volunteer lah student kan. And then orang yang masih dia kata, dia pun pelik juga kenapa orang macam tu. So masa dia kata kat orang, kalau pergi India, dia pergi macam US ke apa, orang budak-budak datang kat dia, datang ramai tanya, boleh tak sini. So tu sebenarnya sekarang ni aku macam try nak galakkan lah orang-orang muda untuk lebih proaktif. Tanya. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je.
Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang macam aku cakap dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.